Ramai orang tanya aku, Dut, mana kau beli balang tu? Ni aku beli dekat TikTok Shop sebenarnya tau. Kau tengok, ampelang aku ni adalah 2kg plus minus macam tu. Tak jatuh disebabkan dia sangat-sangat kedap udara dan ketat. Tapi kau janganlah buat macam ni selalu. Rosak lah dia punya getah dia. Ini sebagai demo saja tau. Jangan tiru dekat rumah. Dia ada banyak jenis saiz tau. Yang aku punya ni adalah 16 liter tak silap aku, ataupun 11. Ada lagi besar 20 lebih tu. Kau tengok betapa ketatnya. Inilah punca kenapa dia ketat. Dia ada getah kat sini. Ini kalau kau dah guna lama-lama, lebih kurang macam setahun dua, kat sini getah dia akan sentiasa melekat minyak-minyak ni. Minyak-minyak ni dia akan terperap kat sini dan lama-lama bila korang dah tutup, dia takkan lagi ketat. Dia akan jadi loose. Dia akan senang terbuka. Jadi apa solusinya? Korang cabut je getah ni, korang pergi basuh bersih-bersih, hilangkan berkeladak-berkeladak minyak-minyak kat sini, kering, pakai balik, tutup. Settle masalah korang tu. Yang aku kata tadi, ini adalah saiz yang paling terbesar. Ini ada dekat 5kg lebih, okey, aku punya basring ni. Tak jatuh pun. Yang ni pula adalah kedua terkecil dalam lebih kurang 2kg tepung macam tu. Untuk balang cookies ni dalam 6 liter ataupun 12 liter lebih kurang macam tu. Korang boleh tengok dekat beg kuning, okey. Dia ada 5 jenis saiz. Kalau korang nak beli, aku letak kat bawah, okey.